dalam diam. Aokigahara adalah tempat sebenar, tapi ia juga metafora untuk dunia yang terlalu bising sampai ramai yang tak kedengaran. Kalau kisah ini buat anda terfikir, tekan like, subscribe dan kongsikan pandangan anda. Apa pandangan anda tentang hubungan antara sejarah dan emosi manusia moden? Saya Anwar dari Pejiwa Sejarah. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dari Piramid yang Hilang ke Kampung yang Ditelan Bumi. Kerana sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk difahami dan dirasai. Bayangkan Aokigahara di mana sejarah dan kesunyian bersatu. Pokok-pokok tua menjadi saksi kepada kisah manusia yang terpendam. Setiap warga di hutan ini mengingatkan kita akan pentingnya mendengar. Hutan ini memberi amaran yang jelas. Jangan biarkan kesunyian menghancurkan. Kisah Aokigahara bukan hanya tentang hutan, tapi tentang manusia. Tentang bagaimana kita perlu lebih peka dan mendengar dengan hati. Hutan Aokigahara mungkin sunyi, tapi ia bersuara. Bersuaralah sebelum terlambat. Dengarlah sebelum kesunyian menjadi terlalu dalam. Ambillah pengajaran dari hutan Aokigahara. Jangan biarkan kesunyian menghancurkan. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka yang memerlukan.